Harga kamera ni awak boleh beli 17 Pro Max 1 TB 2 biji kamera yang ni. So hari ni kita main ambil gajan baru untuk tim Media Smart Fix. Abang Amirul sebenarnya tak ada lah expect yang kita akan sejauh ini dan seserius ini dalam bidang media. Sebab Abang Amirul ingat masa mula-mula Abang Amirul handle akaun TikTok Smart Fix ni tahun 2022 dulu, kita pakai apa yang ada je. Kita pakai handphone iPhone 13 Pro, mic pun kadang yang biasa punya, kualiti pecah-pecah. So sampai ke tahap ni kita dah gain Smart Fix yang bukan setakat konten hasilnya cantik, tapi dia convert kepada sale. Yang ni bukan reward untuk Abang Amirul seorang, tapi reward untuk semua tim Media Smart Fix. Kita dah upgrade yang ni Sony FX3. Kalau awak memang penggemar kamera, awak tahu pasal video, awak tahu pasal kamera sikit-sikit ni, Abang Amirul rasa yang ni yang the best kamera full frame buat masalah lah. Orang kata yang bukan terlampau heavy sangat sampai kena buat movie apa tu, tak adalah, tapi okey lah kan. So kalau awak nak tahu yang ni Abang Amirul shoot pakai Sony F3. Lepas tu lens dia kita tambah sekali dengan lens GM 50mm 1.4. So ini adalah hasil dia dalam keadaan yang ada lighting. Kalau awak nak tahu result dia macam mana dekat dalam keadaan low light, kejap lagi kita akan pergi dekat bawah. Sebab sekarang ni kita dekat area Simat Sungai Petani. Kita pergi dekat bawah tu gelap kan, dekat tempat parkir kereta tu kan. Jadi kita try low light dia macam mana. Yo, kita masuk Smart Fix, tempat paling lit. Nak smart? Cari Smart Fix. Hey, let's go! Dari utara menjadi rebutan, Smart Fix nama jadi sebutan. iPhone murah bukan main-main, datang sekali confirm datang lain. Kami bukan biasa-biasa, semua jenis phone kita kasih settle. Motherboard specialist, yaitu kita. Selesai pantas, tak banyak cerita. Nak smart, cari Smart Fix. Service power, harga. Oh, kebetulan sekarang ni untuk siapa-siapa yang cari iPhone dengan bajet harga rendah, hari tu kita ada buat promosi untuk Merdeka Sale. Tapi Abang Amirul order stok yang sangat banyak dan stok tu belum habis lagi. Sekarang ni kita masih ada lagi lebihan baki untuk stok tu. Contohnya iPhone 15 Pro Max 256GB, Abang Amirul nak bagi harga dekat awak RM2,999 saja. Dan iPhone 13 128GB awak boleh dapat dengan harga serendah RM1,299. Yang ni promosi sampai habis stok. Abang Amirul tak letak tarikh yang spesifik lah, asal habis cepat memang habis. Lepas tu satu lagi, untuk setiap pembelian kali ni awak akan dapat sekali dengan nama cabutan bertuah tau. So awak just datang ke mana-mana kedai Smart Fix, 11 kedai Smart Fix. Kita ada 5 cawangan kat Kedah, 3 cawangan Penang, 1 Johor, 1 Negeri Sembilan, 1 lagi dekat KL. Awak just datang beli apa-apa serendah RM50, awak akan dapat satu nama cabutan. Awak beli lagi banyak nama cabutan yang awak akan dapat. Okey, lepas tu Abang Amirul nak bagi tahu dekat awak, hadiah utama untuk kita punya package cabutan bertuah kali ni adalah Pasal Abang Amirul just nak bagi tahu dekat awak yang untuk cabutan bertuah kita kali ni, kita bagi hadiah-hadiah grand sikit tau. Yang pertama kita akan bagi package untuk pergi umrah, first class sofa tower punya kita akan taja awak satu tiket. Lepas tu satu lagi kita akan bagi iPhone 17 yang baru keluar tu, kita akan bagi dekat awak juga. So kalau awak nak sambil-sambil tu kan, gunanya kita nak tengok kualiti daripada Sony FX3 ni. Sekarang ni dekat kawasan sini dia dah macam low light sikit berbanding daripada tadi cerah. Hari ni dia lebih low light. So kualiti dia macam mana, awak rasa okey ke tak okey? Hampa memang nak ikut sampai kereta apa? Dah. Tapi sebenarnya dia bukanlah satu benda yang penting sangat pun. Orang cakap kalau kata kita nak buat konten dekat TikTok ke apa ke, kena setup yang cantik macam ni dulu barulah video akan FYP. Tak juga sebenarnya. Dia awak kena tahu yang kita buat konten ni memang dah agak lama dalam bidang handphone. Antara yang terawal juga, nama-nama besar yang buat konten dengan kita dulu pun kebanyakannya sekarang ni dah slow down, dah sampai tutup kedai. So kita masih lagi konsisten. So Abang Amirul rasa yang ni satu reward untuk tim Media Smart Fix sebenarnya. Tapi kalau kata awak baru mula-mula nak buat konten dekat TikTok ataupun awak nak berniaga dekat TikTok, tak semestinya awak kena set up satu setup yang sangat-sangat cantik untuk buat video. Tak, awak just pakai handphone biasa pun awak pandai set up, just belajar top up ilmu lighting, sound macam mana nak bagi clear, Abang Amirul rasa dah cukup okey sangat dah untuk TikTok. Sebab kita bukan nak buat untuk YouTube pun kan. So sekarang ni kita dah sampai dekat hujung Aman Jaya Mall ni. Kalau awak tengok dekat luar ni adalah waktu malam, memang betul-betul low light. So awak rasa macam mana? Kualiti dia masih cantik ataupun tak? Kalau cantik awak komen cantik. Kalau tak cantik cakap kat Abang Amirul lah, biasa je Abang Amirul. Abang Amirul akan tukar pakai 15 Pro je lah lepas ni. Shoot konten tak payahlah kamera cantik besar-besar macam ni kan. Pakai handphone pun dah okey dah kan. So
Lepas daripada ni, kalau kata kita ada update konten, awak nampak cantik sangat tu, tanya kamera apa? Kamera Abang Mirul dah reveal dekat awal video tadi. So kalau lalu je video FFP tentang Smartfix buat promosi ke, repair ke, ada event ke, awak just tekan je button follow dan kita akan keep dan tetaplah support Smartfix. Sebab apa? Sebab bila awak beli dengan Smartfix, duit awak tu kita akan manfaatkan, bukan untuk kegunaan kita tapi untuk kegunaan orang ramai juga. Kita akan buat cabutan ketua, kita akan buat charity macam-macam. So ya guys, kedai nombor 2 terbaik kat utara, 100% Bumi Putra. Jangan lupa support kami. Nak semua cari Smartfix.